ni kena ganti. Dah rosak kot dengan yang ni lah. Tadi owner cakap yang ni pun nak ganti sebab dia kadang-kadang berkelip-kelip, so minta ganti baru lah. So barang owner yang beli inilah, brand Fancy. Ok, 18 watt LED panel light. Ok, sekarang plug ni katanya tak ada supply. Yang ni sana tu, di sini ini plug tu, ni pun sama, tak ada supply. Dengan dekat luar, dekat mesin basuh ni, ini pun tak ada supply. Ok, tak apa, so kita check dulu gunakan soket tester, tengok betul ke tak ada supply. Ok, nampak memang tak ada supply ya. So kita akan troubleshoot lah, tengok apa masalah dia, apa yang buat dia jadi tak ada supply. So dua soket ni pun sama, 4 soket sini, tengok 5 soket ni. Ok, oh ni ada ok, cantik. Sini ada, sebelah ada lah. Oh, 5 soket ni. Ok, 6 7 soket campur sini. Oh ni ada. Ok, ni ada, tak ada masalah. So 7 soket lah. Ok, tak apa, kita check dulu ni tepi ni, nama pinggan ni, tak ada pinggan ni dulu kejap ya. Ok, kita sambung check yang sebelah ni, hidup tak? Ok, hidup, supply ada, semua cantik. So dua ni ok. Ok, so yang tak ada 1 2 3 4 5 6 7. Ok, dekat luar mesin basuh tu. Alright, nanti kita check dia. Ok, so ni sub DP kat dapur. Ok, nampak sub DP dapur dia macam mana. Ok, so ni kabel lah, kabel live yang dia ambil daripada main DB. Ok, kabel neutral. Ok, besar 10mm kot ni. Kabel live pun 10mm, semua earth lah, earth semua kabel kecil. Tapi ini kita tak boleh panggil sub DB, ini terpanggil sub MCB. Sebab sub MCB saja. Yang terbaik kena buat main switch 1, RCB 1. Ok, baru dia cantik lah. Barulah yang sini. Ok, yang sub DB untuk dapur ni, dia kontrol dapur ni je. Sebab ni extend yang ni extend, baru dia kontrol dapur. Kalau macam ni contoh ada short juga, depan juga yang akan trip. Kelemahan dia lah. Ini ibarat sub MCB, bukan sub DB. Ok, alright, kita check apa masalah dia. Plug tak mau hidup tu, ada 7 point tak mau hidup. Ok, so ni main DB, kita buka cover, tengok 63 main switch, RCCB 63 100mA. Cuma ni lah ada satu memang dah jatuh. Ok, yang lain tengok naik. Berapa kita buka, kita tengok apa masalah dia. Ok, so ni kita dah buka. So ni lah trip. So ada wire, ada circuit lah untuk dia, mungkin berguna lampu. So kabel tak banyak pun, litar sikit, DB besar. Ok, kita tengok balik, check kenapa dia. Ok, so tengok kabel yang turun ke DB dah kena gigit tu wire earth. So ni penuh dia punya ni cing dia. Ni nampak wire neutral. So ni memang confirm putus lah ni kabel ni. Ni kalau tarik ni habis ni, nampak tu, pasal gigit dia tu, nampak tak? Tu. So banyak wire yang kena. So plug tu tak hidup sebabkan wire putus lah.
Okay, ni bukti kau-kaunya kena. Oh ni nak tak nak, yang terbaik kena tarik wire baru lah untuk point plug tu. Mana yang dah ni tu wire putus. Buat macam mana, apa tak boleh buat dah. Ok, so ni lah problem dia. Kita check pula dekat point-point yang lain, tengok putus kat mana. So ni keadaan dalam shielding dia. Kita tengok So kalau benda tu dah ada memang habis lah. So kita tengok pipe ni, kalau dah kali-kali macam ni kita tahu dah ni apa benda. Dia lah. So sekarang ni memang kabel dah gigit. Kalau tak percaya juga, kita boleh buat continuity test untuk pasti kabel ni putus atau tak. Tapi confirm lah, kita dah nampak tadi. So kalau macam ni punya keadaan, untuk plug point ni kita tarik wire baru lah. Saya tak saja sambung lah, sebab banyak situ tu pun dah gigit dah tu. Sekejap tu nampak tu. Tu yang turun tu. Tu pun dah gigit. Lagi mana lagi? Situ. Tu dekat tu. Tu pun dah gigit kat tu. Lagi mana lagi? Tu yang turun kat sana tu. Tu pun dah kena gigit. Dekat DB lagi lah kena gigit. So ni nak sambung pun tak boleh ni, hujung-hujung ni. So ni suggestion memang tarik point baru lah. Tarik wiring baru untuk point plug ni. Ni kalau rumah dah kena serang dengan benda ni habis lah. Susah lah. Sekali dia ni habis. Nak hilang memang susah. Alright. Okay, so ni sub DB dapur ni. Bukan sub DB lah, sub MCB. Sub MCB ni supply semua ok. Cuma dekat point plug tu supply tak sampai. So wire putus lah yang kita naik tadi tu. Memang confirm wire putus. So kat sini ok. Sini dia pecah nak pergi gitu. Kat situ dia putus tu. Dekat atas ni ada, dekat yang sambungan tadi kan, yang tunjuk tadi tu. Lepas tu dekat situ, yang tu ada pipe dia. Lagi dekat sini pun sama. Lepas tu dekat sana, dekat luar tu ada point untuk mesin basuh dengan ni dengan ni kat sini tadi. Putus kat mana Allahu alam. Okey, yang kita jumpa sikit je. So dah jumpa macam tu, memang tak adalah nak check yang lain tu. Buat masa je, buat penat je kat atas tu. Okey, alamak. Okey, tutup balik ni. Okey, siap tugasan kita. Pasang lampu. Luar 2 biji. Settle lah. Okey.